Okey, selamat datang ke Homegrown Farms, channel macam mana kita tanam sayur dekat rumah. Sekarang kita berada dalam siri macam mana nak tanam sayur dekat balcony ataupun ruangan yang kecil. Ramai yang ingat yang kita perlukan tanah yang besar, tanah yang luas untuk tanam sayur, untuk menampung keperluan seharian kita. Tapi tak sebenarnya. Kalau ada ruangan yang kecil, tempat yang sempit ataupun balcony rumah, ini siri dia. So hari ni kita nak tunjuk macam mana benda ni alas kuih ni kan, atau roti kan. Ini memang food grade untuk makanan. Tapi benda ni kita akan tukar untuk menjadi sub irrigated tray. So benda ni kerana dia tebal sikit. So banyak juga tanah yang kita boleh isi dalam ni. Dan kat bawah dia bekas untuk air tu pun ada juga. So bila kita letak dua tray ni macam ni, memang sesuai lah. Dia boleh bertimbun satu atas satu. So bila kita letak yang atas dengan tanah ni, bawah ni kita isi air. So benda ni akan selalu subur lah. Kita perlukan dua tray ni. Satu tray saya rasa dalam RM12. Tapi benda ni boleh pakai lah sampai bila-bila. So hari ni kita akan tunjuk cara untuk menanam sayur salad, sayur daun lah.